Hari ni aku nak review satu barang daripada Homenest, iaitu aircon cleaner foam. Yang ni korang boleh guna dekat aircon dinding, air cooler ataupun aircon kereta. Boleh. Cara dia spray je. Spray lap. Itu saja. Tapi perlukan korang panjat lah. Tengok aircon tu semua macam mana. So, jom aku tunjuk. Okay, first korang kena buka dulu aircon ni. Tengok, abuk banyak kan. Okay, lepas tu kau cabut filter yang dalam aircon ni. Nanti kita pergi cuci. Yang ni pun cabut. Kau kena ada canvas yang macam ni. Canvas yang untuk aircon lah. Tapi macam mana nak ada canvas? Aku spray je. Kalau korang tengok kat beg kuning yang dekat bawah ataupun dekat link yang aku bagi, kalau kau beli 3 yang promo, dia akan bagi sekali 1 beg free macam ni. Cara dia sangkut je kat belakang. Dia untuk tahan buih-buih lebihan yang akan jatuh tu. So tak adalah jatuh atas lantai. Okey, lepas tu kau ambil ni spray tadi tu, buka. Okey, dia dah muncul macam ni, senang nak spray. Dan atas ni kalau ikut dia ada lock, tapi aku dah cabut sebab dah test tadi. Lepas tu kau spray je. Cik kuat sikit. Spray macam tu je. Dekat cooling coil. Kalau macam tak cukup, kau goncang sikit. Lepas tu spray. Dekat cooling coil saja. Kau gosok. Gosok cooling coil tu. Gosok. Cooling coil je Jangan spray kat electronic part ke LED ke, jangan. Okey. Tembak sampai semua habuk dia keluar. Sama ada kau nak lap atau kau biar dia kering, terpulang. Tapi macam ni cara dia. Aku tak servis dalam lebih kurang 3 bulan macam tu. So habuk tak berapa banyak lagi. Tapi boleh okey lah, banyak juga nampak kat bawah tu. Lepas tu kau letaklah macam ni. Tunggu dia kering ataupun kau boleh lap. Itu saja. Bila tengok buih dah kurang macam ni, kau ambil kain tadi, kau lap sikit lagi. Kau lap lebihan buih. Lepas tu kau lap lah guna kain yang bersih. Kain tadi kan dah banyak dengan buih dia basah. So lap-lap sikit dengan kain yang bersih supaya lebihan buih yang asal tu hilang. Kau ambil filter yang dah might ada problem pula. Okey, kau ambil filter yang dah cuci tadi tu, yang dah sembuh air tu, pasang balik dekat aircon. Pasang balik macam biasa, macam asal tadi. Lepas tu kau tutup cover aircon ni. Lepas tu kita boleh onkan aircon ni dalam 15 ke 20 minit untuk dia buang lebihan-lebihan air kotor yang ada dalam tu lah. So macam tu je sebenarnya. Senang je nak servis minor macam ni. Tapi kalau major servis, kau panggil orang lah, ataupun kau buka semua rangka tu, lepas tu kau tuang isi semua tu lah. So kalau kau nak buat, kau boleh dapatkan Homenest spray ni, tak nampak pula, dekat beg kuning ataupun dekat link yang aku bagi. Senang je. Okey, itu saja. Bye.